Pusat Sebaran Maklumat Nasional atau NADI adalah salah satu inisiatif di bawah pemberian perkhidmatan sejagat oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Ditubuhkan sebagai pusat komuniti, NADI berperanan membuka pintu kepada dunia digital, menghubungkan masyarakat dengan ilmu, kemudahan dan peluang baharu. Rangkaian pusat ini kini wujud di seluruh Malaysia, termasuk di Bandar Baru Bukit Bunga. NADI menyediakan pelbagai perkhidmatan untuk memudahkan kehidupan penduduk setempat, termasuk capaian internet yang baik. Ia juga menawarkan perkhidmatan dan program-program yang lebih mampan dan relevan untuk merapatkan jurang digital, pengetahuan dan sosioekonomi yang merangkumi 5 teras utama, iaitu pembelajaran sepanjang hayat, keusahawanan, kesejahteraan kendiri, kesedaran dan inisiatif kerajaan, menjadikannya pusat utama untuk penyebaran maklumat dan pembangunan komuniti. NADI turut menawarkan pelbagai perkhidmatan tambahan yang memudahkan urusan harian komuniti setempat, khususnya bagi mereka yang ingin melakukan urusan secara dalam talian. Di sini juga disediakan kemudahan imbasan, fotokopi, laminasi dan juga binding, menjadikan Pusat Sebaran Maklumat Nasional sebagai ruang lengkap bagi masyarakat mendapatkan bantuan dan akses perkhidmatan yang lebih mudah. NADI Bandar Baru Bukit Bunga bukan sahaja tentang pusat digital. Lokasi mereka yang berada berdekatan dengan tempat menarik untuk dikunjungi menjadikannya lebih mudah untuk komuniti menikmati persekitaran sambil mendapatkan ilmu dan kemudahan digital. NADI Bandar Baru Bukit Bunga terletak di kawasan yang strategik, dikelilingi pelbagai kemudahan serta tarikan di sekitarnya. Selain menjadi ruang untuk masyarakat menimba ilmu dan mendapatkan perkhidmatan digital, lokasi ini turut membolehkan pengunjung menikmati keunikan kawasan sekitar. Menjejakkan kaki ke NADI Bandar Baru Bukit Bunga bukan sekadar untuk urusan pembelajaran, tetapi juga peluang meneroka destinasi menarik. Masih ramai yang mungkin belum mengenali peranan dan manfaat yang dibawakan oleh NADI. Namun, melalui perkongsian ini, harapan kami agar lebih ramai datang melihat sendiri kemudahannya dan memanfaatkan setiap perkhidmatan yang ditawarkan. Setiap kunjungan bukan sekadar urusan harian, tetapi langkah kecil menuju peningkatan kualiti hidup dan masa depan yang lebih berdaya saing.